Guys, Ulanzi SK21. Nampak guys, tripod. Jom kita unboxing. Siapa yang dapatkan Ulanzi S21 ni, SK21 ni, boleh tekan link kat bawah macam biasa. Boleh tekan link kat bawah. Kat dalam kita dapat metal ring. Untuk siapa-siapa yang handset dia tak ada MagSafe kat belakang tu kan, boleh tampal benda ni. Dapat buku manual dan tripod je. Ulanzi SK21. Bismillah. Tripod magnet guys. Cara buka dia macam ni. Nampak? Korang just lekatkan phone korang. Siapa yang ada MagSafe kat belakang ni kan. Kuat gila guys. Dia punya magnet sangat kuat. Cara nak buka dia, korang just tarik je benda ni. Okay. Korang tarik, lepas tu korang hentakkan. Yang bestnya tapak dia ada 4 tau. Kaki dia ada 4. So kalau korang nak tutup, korang just macam tu je. Wow, sangat fleksibel guys. Senang korang nak pakai. Dia bagi sekali remote shutter ni. Korang boleh tanggalkan remote dia. Dan korang boleh bluetooth dengan handphone korang. So kalau remote ni habis bateri, korang boleh charge type C kat belakang dia ni. Okay. So siapa yang nak dapatkan tripod SK21 daripada Ulanzi ni, boleh tekan link kat bawah guys. Harga korang boleh tengok berapa yang korang dapat.